Saya yakin tuan-tuan faham bahawa ada kesalahan disiplin yang dilakukan oleh Azmin Ali dan Tun Faisal. Saya akan menghantar laporan disiplin yang disalah laku mereka berdua ke lembaga disiplin. Surat kebenaran. Kedua, setelah mendengar semua penjelasan ini, saya harap dan saya percaya semua pihak, terutamanya seluruh kepimpinan parti, akan lebih faham situasi sebenar. Dan yang ketiga, mungkin ada orang yang nak menyalahartikan sidang media pada hari ini seolah-olah kami nak memburukkan parti. Saya nak tegaskan bahawa niat kami adalah semata-mata untuk membersihkan nama baik kami dan nama baik semua 120 orang ketua-ketua bahagian yang bertubi-tubi diserang secara tersusun, secara berterusan dan secara terbuka. Mereka nak bunuh karakter kami yang 120 orang ini character assassination. Sebab itulah kami terpaksa bawa hal ini ke sidang media. Walaupun kalau tuan-tuan lihat, saya rasa kawan-kawan reporter ni boleh confirmkan, ramai di kalangan kawan-kawan wartawan ni bertubi-tubi hantar saya soalan. Satu pun saya tak reply. Kami mengelak dari bercakap sejak awal lagi. Ini sebenarnya memang isu dalaman. Isu yang patut diselesaikan secara dalaman. Yang pergi kocorkan dan bawa ke media secara terbuka itu siapa dan kenapa buat macam tu. Tapi bagaimanapun, saya harap yang penjelasan yang diberikan isu dokumen ini boleh ditutup dan ditamatkan.